Assalamualaikum, selamat pagi semua. Wah, macam konsert Okay, first of all, saya nak ucapkan terima kasih dan bersyukur saya kepada Mentor Upline, introducer saya S.A. Rin. Mentor Uplines, DCAAT, RCCA Abang Aziz, RCCA Kanida, RCCA Nabil, Didiana, dan seluruh barisan upline saya, terima kasih. Saya Fida, Fida nama glamour lah, berusia 39 tahun, berasal dari Kelang, Selangor, mempunyai 3 orang cahaya mata. Saya pernah berkhidmat di syarikat penerbangan antarabangsa selama 15 tahun. Tapi pada tahun 2021, tempat di mana saya berkhidmat, saya base dekat KLIA, ditutup sepenuhnya. Jadi itulah titik nokta saya dengan airline industri lah. Dan bermulalah jawatan baru saya iaitu Home Manager. So saya jadi pengguna produk BE pada tahun 2023 dan serius berbisnes pada tahun berikutnya sebab kesihatan ibu semakin baik selepas menggunakan Alora. Dan saya bermula nak kenal BE dengan lebih dekat lagi lah. Jadi saya banyak involve sebenarnya online. Saya ni banyak buat live dekat TikTok. Di situlah saya bermula dengan BE. Online ni sebenarnya saya banyak volunteer di Zoom. So every week memang saya akan volunteer menjadi product speaker sebab saya nak belajar semua produk BE. Jadi every week tu memang balik-balik muka saya lah dekat Zoom sharing tu kan. Tapi tak apa sebab saya suka belajar, saya proaktif dan saya tak tunggu uplines untuk seru nama. Jadi saya bagi nama saya dulu, selang-selilah produk dan juga peluang sebab kita kena share dua-dua kan. So saya berpegang pada prinsip saya sebenarnya dari dulu lagi. Saya akan say yes dulu, gementar, gelabah itu belakang cerita. Yang penting kita ya dululah. Alright, next slide. Next slide saya. Fast forward. Bila masuk bab yang ni lah High PJSB ni, saya sebenarnya terkejut juga. Sebab saya ni, kalau ikutkan bulan Ramadan saya selalu ada konsep, mindset yang saya nak rehat. Saya rasa nak relax je lah kan, nak fokus ibadah. So di rumah lah biasalah kan, nak rehat je. Tapi bila orang sekeliling saya kata, rugi tau tak buat BE masa bulan puasa sebab meletup-letup. Jadi saya macam tak percaya je kan. Tapi tak boleh, saya cabar diri saya. Saya cabar diri lah, dari situ saya mulalah kan. So Ramadan tahun ni saya tukar mindset yang nak rehat tu kepada apa tau. Sebenarnya saya ada kekangan nak keluar rumah saya ada kekangan, tapi itu tidak membataskan. Saya offline sebenarnya hanya 3 kali je masa bulan puasa tahun ni. Selebihnya semua hanya online. Saya dulu, tahun sudah, saya akan hanya menghantar WhatsApp pada IBO saya sebab nak elak lah, tak nak call kan. Tapi tahun ni, saya call setiap mereka. Tak jawab tak apa, saya hantar voice note. Tak jawab juga tak apa, saya hantar video note. So daripada video note kan boleh nampak kita punya reaction kan. Kita happy, kita ceria, 4B kita. Tapi kepada IBO wanita je lah kan. Kalau video note tu kan nanti kena kejar pula dengan ni kan. So itulah dia yang saya ubah tahun ni. So suri rumah ni sebenarnya kerjaya yang terpaling busy. Selalu bagi alasan sibuk lah, sibuk. Saya juga begitu kan, kerja tak pernah habis. Tapi kita kena ada to-do list. Kita kena ada apa yang kita harus utamakan, apa yang kita boleh buat kemudian. So kita masa ni kan saya tukar mindset. Saya tukar topi suri rumah saya kepada topi usahawan. Sebab saya nak berjaya macam orang lain juga kan. Kita tengok ramai RCCA di kalangan suri rumah. Jadi saya tukar topi itu tidak bermaksud saya tidak menjalankan tanggungjawab sebagai suri rumah. Saya ada apa yang perlu diutamakan, apa yang boleh buat kemudian lah. So saya ubah diri saya 1% better every day. Saya amalkan 7 amalan harian. Dah mula membaca buku semula, dengar testimoni kerjaya, testimoni produk, and saya buat field work. Dah mula keluar dari sarang.
Okay, so that means saya merge online saya tu kepada offline, menziarahi IBO di luar, dan saya dah breakthrough juga di mana saya dah overnight di Johor Bahru bulan lepas. Ya, itulah breakthrough yang saya rasa macam wow, yang saya dah buat. Bukan sahaja untuk niat menziarahi IBO, tapi kita rasa lebih dekat dengan mentor kita sendiri. Itu pandangan saya lah. Jadi bila saya dapat ubah ni, saya nampak benda-benda baik, orang-orang baik datang, Allah hadirkan dan Allah datang bergolek, Allah bagi. Termasuklah golekan tu, saya dapat satu tiket ke Beijing. InsyaAllah, kita nak pergi Beijing hari Ahad nanti. Okay, so this will be my first lifestyle travel dengan BE International, Alhamdulillah. So sebab tu BE kata 99% mindset. Betul ya, memang sukar nak buat lagi-lagi suri rumah. Tapi apabila kita nak berubah, memang bermula dengan kita dulu. Okay, so insyaAllah tahun ni saya nak lahirkan 3 orang ambassador. Okay, saya sebenarnya berkobar-kobar nak hadir ke leadership meeting sebab saya seorang yang suka belajar. So saya nak belajar lebih lagi. Okay, so thank you BE International for such a great platform.